Saya ni seorang yang kata apa, yang terlalu dibebaskan daripada kecil sampailah sekarang. Mak pun baru sekarang lah dia berhenti sebab dia jaga adik kan. Selama ni dia pun sibuk kerja. Lepas tu jenis saya ni daripada keluarga yang bermasalah. Macam mak ayah mungkin tak lah, macam adik-beradik ayah semua kebanyakannya penagih dadah. Sepupu saya pun penagih dadah. Daripada kecil kita dah didedahkan dengan benda-benda tu kan. Cuma saya tak terfikir benda tu nak ambil bila tu kan dewasa. Saya waktu kecil kita dah anggap tu permainan biasa je, sebab kita dah nampak biasa. So bila meningkat dewasa kita belajar mencuba, kan. Kita nak cuba sangat bila hati dah memberontak kan. Nak mencuba semua. Saya cuba satu demi satu kan, sehingga kan diri saya tak sedar. Saya umur 15 tahun saya starting ambil pil, ganja, heroin semua kan, syabu. Tapi yang stay pil, ecstasy memang stay sampai sekarang lah, sampai sebelum saya masuk sini lah kan. Lepas tu macam bila saya ambil benda tu, perubahan yang lebih ketara pada saya memberontak. Saya tak sedar apa yang saya lakukan. Selama ni saya tak sedar yang mengguris hati mak ayah kan. Saya masuk sini sebab saya pregnant. Itu pun sebab saya tak tahu. Bila saya pergi hospital, doktor kata appendix. Dia suspect appendix. Diorang nak buat operation semua kan. Diorang ambil ujian darah, ujian kencing semua. Kita tak sangka lah kan. Waktu tu kandungan dah pun dah besar, dah 5 bulan. Sebab jenis saya tak rasa apa benda. Jenis kita dah aktif sangat. So saya tak rasa. Bila tu memang kata apa, terkejut semua ada kan. Macam saya sedih lah sangat kan bila tengok ayah jatuh terduduk kat longkang. Bila doktor cakap kan anak buat pregnant, macam mana jatuhnya ayah. Ayah saya cakap anak-anak yang lain dia tak pernah manjakan macam saya kan. Saya terlalu dimanjakan. Apa yang nak saya nak, apa yang saya cakap saya nak menang daripada keluarga kan. Macam ayah saya macam orang bawahan saya je bagi saya kan. Macam saya lebih orang kata macam raja lah dalam rumah tu kan. Apa yang saya nak saya mesti dapat semua kan. Kalau tak dapat saya memberontak kan semua. So macam ayah kecewa. Saya dapat tahu dengan saudara sendiri lah kan. Ada kalangan saudara sendiri. Mula tu memanglah orang kata nak ajak kahwin ke apa kan. Tapi waktu kita memberontak kan, kita nak bunuh diri apalah, rasa macam nak terjun bangunan je rasanya waktu tu kan. Tapi ayah lah yang banyak mendorong kan. Dia kata sampai bila nak macam ni kan. Satu hari kita kena berubah kan. Dia kata dia bagi dua pilihan, antara pusat pemulihan dadah ataupun RS ni kan. Lepas tu saya cakap saya tak nak, dua-dua saya tak nak. Saya memberontak sangat. Lepas tu diorang yang memujuk saya, dia mendorong saya. Saya terima cabaran kakak ipar saya. Kakak ipar saya kata kalau awak anak perempuan, dia kata kalau anak yang dibanggakan, awak terima cabaran ni. Dia kata kan. Saya terima cabaran dia. Saya masuk sini. Masuk sini. Waktu tu memang memberontak. Yelah kita dah biasa hidup senang-senang. Tiba-tiba dengan keadaan persekitar kita rasa macam hutang, macam penjara. Kita rasa kan. Sebab tak pernah tu kan. Macam penjara lah apa, kita memberontak. Tapi Alhamdulillah saya belajar sikit. Lepas tu kawan-kawan pun banyak bagi motivasi kat saya kan. Saya belajar sikit-sikit terima kenyataan tu. Belajar hidup susah. Yelah kita nak pegang tu pun tak reti, nak basuh baju pun tak reti kan. Kita belajar sikit-sikit, melakukan perubahan kan. Sebab melalukan proses yang terlalu payah lah bagi saya kan. Memang perit lah. Lepas tu saya nak hilangkan benda yang dah biasa racun dalam badan kita, macam dadah semua kan. Benda tu memang susah. Mula tu memang susah kan. Saya berendamkan badan dekat kolam. Saya tidur 24 jam sebab saya rasa tak boleh. Kalau saya menggigil, saya nak benda tu, saya tak boleh marah. Saya baca Quran kan. Daripada saya tak pandai nak membaca Quran, saya baca Quran, belajar berinteraksi. Mula memang saya menjauhkan diri daripada orang ramai. Habis saya cuba belajar berinteraksi dengan orang ramai. Alhamdulillah lah, sikit demi sikit macam diorang pun bagi motivasi kan semua kan. Sekarang saya terfikir, kenapa sampai bila saya nak buatkan diorang menangis dalam ketawa kan. Selama diorang menangis dan ketawa, diorang tak nak tunjukkan yang diorang sedih, betapa kecewanya diorang kat saya kan. So saya terima cabaran tu. Saya rasa sebenarnya cabaran tu sebagai satu pendorong untuk kita lebih berubah. Sebab kita nak berubah pun dulu kat luar pun tak boleh kan. So kat sini Alhamdulillah lah. Bagi saya lah, saya berpegang pada kata-kata ni je lah. Kadang-kadang Tuhan sembunyikan matahari, dia datangkan kita petir dan kilat. Kita menangis dan tertanya-tanya di mana hilangnya sinar. Rupa-rupanya Tuhan nak hadiahkan kita pelangi indah.
adik saya bagi satu point, dia bagi satu saya surat yang buatkan saya boleh menangis. Sebenarnya saya hati yang batu, saya boleh menangis. Dalam surat tu dia jelaskan segala-galanya kan. Dia kata sampai bila pun diorang tak pernah membenci saya. Sayang, anggap diorang tak pernah sayang kat saya apa. Sekarang ni Tuhan, orang kata apa, bila saya masuk sini Tuhan buka mata saya yang selama ni tertutup rapat. Saya tak pernah pandang persekitaran saya sendiri kan. Saya tak pernah nak menghargai persekitaran saya. Sekarang ni barulah saya sedar yang oh, ni persekitaran yang saya rasa tu